hari ini saya kembali sekali lagi dengan semangat untuk berkongsi dengan anda collection yang saya dapat daripada Charizard EX Premium Box. Oh ya, tahukah anda pada 2004 pada pengakhiran Game Boy Advance, pihak Nintendo telah mengumumkan satu remastered Pokemon game. Ya, iaitu Pokemon Fire Red dan juga Pokemon Leaf Green version. Kedua-dua game ini adalah game yang telah di-remaster semula dengan menaikkan taraf grafik, sound dan juga visual game Pokemon yang dikeluarkan pada tahun 1996. Oh, mungkin ada yang tertanya-tanya, untuk English version pada tahun 1996 hanyalah Pokemon Red dan Blue. Tetapi tahukah anda, Pokemon Green juga ada pada tahun 1996, tetapi ianya dikeluarkan mainly untuk pasaran Jepun sahaja. Dan disebabkan itu, pihak Nintendo telah mengambil inisiatif untuk mengupgrade atau remasterkan kembali kedua game tersebut. Ianya adalah satu kejutan yang teramat sekali untuk semua peminat Pokemon pada tahun 2004, kerana mereka menyangkakan Pokemon Emerald yang dikeluarkan pada 2004 itu adalah game terakhir daripada company Pokemon untuk shelf life Game Boy Advance. Dengan remastered version ini, Pokemon telah berjaya menambat hati kembali pemain-pemain lama dan juga pemain-pemain baru dengan grafik yang lebih jelas menunjukkan jalan penceritaan Red, iaitu watak untuk game Pokemon dahulu. Bukan itu sahaja, mereka juga telah menunjukkan upgrade version starter Pokemon iaitu Charmander, Bulbasaur dan juga Squirrel. Seperti saya ni peminat Charmander, the fire type Pokemon. Dan kalau tak silap saya, di game Fire Red dan juga Leaf Green ni pun ada sedikit penambahan cerita untuk membuatkan game ini lebih menarik. Untuk sesiapa yang tak tahu, kenalah cuba game ini. Walaupun ianya game old school, tetapi untuk peminat-peminat Pokemon, ianya adalah salah satu game yang harus dimainkan. Disebabkan pembaharuan game lama itu membuatkan saya sebagai peminat Pokemon kembali bersemangat untuk mengumpul kad Pokemon yang baru. Walaupun ianya kadang-kadang agak susah untuk mendapatkan kad yang kita nak, tetapi keseronokan melihat collection kita bertambah itu adalah sesuatu memori yang tersangatlah indah bagi saya. Dan setiap kad Pokemon akan dikeluarkan mengikut siri-siri game itu sendiri. Dan untuk kad yang terbaru adalah daripada siri Pokemon Scarlet dan juga Violet. Untuk informasi tentang Scarlet dan Violet, saya akan share di masa akan datang. Saya berharap informasi yang saya kongsikan kepada anda semua dapat membantu anda untuk mengenali Pokemon dengan lebih teliti, dan saya berharap anda semua dapat juga menikmati bermain game-game yang dikeluarkan oleh pihak Pokemon itu. Baiklah, sampai sini sajalah video kita untuk kali ini. Jumpa next time. Bye.